Apa khabar semua? Baru-baru ni akhirnya saya terpaksa isi minyak tanpa subsidi sebab kuota minyak subsidi dah habis sebab banyak travel. Jadi bila isi petrol seliter RM4, sekali toleh RM50, sekali toleh RM100, sekali toleh lagi RM150. Memang rasa nak menangis. Maka dalam video ni kita akan tengok tentang 7 benda yang anda boleh buat untuk menjimatkan minyak yang kita isi supaya kuota subsidi kita tak habis-habis. Dan ini bukanlah setakat kata jangan bawa laju, jangan pecut. Itu benda-benda biasalah. Tapi 7 benda ni adalah benda yang mungkin kita terlepas pandang tapi masih boleh jimat minyak. Okey, jom kita tengok. Benda pertama yang anda kena buat untuk menjimatkan minyak adalah make sure tekanan tayar anda berada pada tahap yang betul. Benda ni nampak simple tapi sebenarnya sangat kritikal dari segi fuel consumption. Bila tayar anda tu kekurangan angin, permukaan yang bersentuh antara tayar dengan jalan raya akan menjadi lebih besar. Bila surface area ni besar, maka rolling resistance antara tayar dengan jalan akan menjadi lebih tinggi. Untuk melawan rolling resistance ni untuk bergerak, enjin anda kenalah mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk menolak kereta ke depan walaupun kelajuan yang sama. Ada research menunjukkan bahawa tayar yang kurang 10 PSI daripada tekanan yang direkomendkan boleh meningkatkan penggunaan bahan api sehingga 3%. Kadang-kadang kita drive hari-hari tak perasan benda ni. Nak cek dekat mana tayar pressure yang sesuai untuk kereta anda ni? Bukan dekat tayar tau. Biasanya, benda ni ada ditulis dekat B-pillar kereta belah driver. Maksudnya kalau anda duduk tempat driver, anda buka pintu tu, cuba tengok dekat pinggang anda belah kanan. Biasanya ada ditulis dekat pillar dekat situ. Jadi lepas ni, bila pergi petrol pump, alang-alang tu jangan lupa cek pressure tayar anda berapa. Kalau boleh 2 minggu sekali cek. Kalau tak boleh, sebulan sekali. Jangan berbulan-bulan pula tak cek. Benda kedua yang anda boleh buat untuk jimat minyak supaya tak terlebih kuota subsidi ni adalah keluarkan barang-barang yang anda tak guna dari dalam kereta. Tujuannya adalah untuk mengurangkan berat kereta anda. Kalau ada tong gas ke dalam kereta, ada botol air 20 biji dalam kereta, ada baby chair yang pakai waktu weekend saja, boleh keluarkan. Mungkin juga ada beras berkampit-kampit dalam kereta. Keluarkan semuanya supaya kereta anda jadi sedikit ringan. Bila kereta anda ringan, maka untuk bergerak tu tidaklah memerlukan power yang banyak macam nak bawa kereta yang berat. Dan bila tak guna power banyak, maka kuranglah penggunaan minyak. Okey, jadi cara kedua untuk jimat minyak ni simple kan? Semua orang pun boleh buat. Okey, jom tengok cara ketiga pula. Baik, cara ketiga yang anda boleh buat untuk jimat minyak adalah dipanggil predictive driving. Secara ringkasnya, predictive driving ni adalah anda cuba predict atau anda cuba agak apa yang akan berlaku masa anda tengah drive. Maksudnya, bila tengah drive tu, anda pandang agak jauh ke depan dan plan dulu nak buat sebelum sampai dekat situ. Contohnya lah, dekat simpang depan anda tu ada lampu merah. Maka instead of dah nak dekat sampai simpang tu, baru nak tekan brake kuat-kuat, apa kata dari jauh lagi anda dah lepas pedal minyak tu supaya kurang guna minyak. Dan lepas tu brake perlahan-lahan sampai complete stop. Sama juga kalau tiba-tiba kereta masuk depan kita. Dari jauh tu dah boleh slow dulu. Tak payah nak pergi himpit dia supaya dia lari ke tepi. Kalau anda perlu brake kuat-kuat, maksudnya anda dah rugi minyak sebelum tu. Kalau kata anda tengah turun bukit contohnya, lepas tu anda tahu dekat depan tu nak naik pula bukit, maka masa turun tu boleh lajukan sikit kereta supaya graviti tu boleh membantu anda untuk ambil lajak masa nak naik bukit nanti. Jadi waktu nak naik bukit, anda tak perlulah tekan minyak sangat. Sebab bila bergerak melawan graviti ni, kereta anda akan makan banyak minyak kalau anda minta power waktu tu. Okey, jadi ingat tak ni? Teknik ketiga jimat minyak adalah predictive driving. Okey, benda keempat yang anda boleh buat untuk menjimatkan minyak subsidi ni adalah jangan idle lama sangat. Dulu ada pensyarah saya cakap, kalau idle tak guna minyak pun, kita ni percaya je lah. Sekarang dah jadi pensyarah, baru perasan. Kena kelentong hidup-hidup rupanya. Tapi sebelum tu, kalau anda nak cuba buat konten, tapi confused nak buat konten panjang ke pendek, lepas tu belum tahu lagi macam mana proses nak cari idea, nak buat skrip macam mana, nak rekod macam mana, lepas tu nak edit pakai apa, lepas tu risau pula nanti tak ada idea. Last sekali sampai sudahlah konten tu tak siap-siap.
Jadi untuk membantu anda buat konten, saya telah menggunakan pengalaman 7 tahun saya buat konten dan menceritakan segala selok-belok dan teknik yang saya sendiri gunakan untuk buat konten secara konsisten dan tak rasa penat. Sebab bagi saya buat konten ni memang seronok sebenarnya. Jadi saya tunjukkan nak buat dua-dua sekali. Konten panjang pun boleh, konten pendek pun boleh dalam bentuk tutorial yang anda boleh follow step by step pada bila-bila masa dan di mana-mana saja yang anda suka. Kalau anda ikut je step-step ni, dalam sehari saja anda dah boleh dah ada konten sendiri. Memang matlamat saya adalah untuk Malaysia ada lagi banyak konten creator yang berjaya dalam bidang masing-masing. Kalau anda berminat nak belajar, saya jemput anda klik link di bawah. Balik kepada idle lama-lama tadi. Idle tu maksudnya kita tak bergerak, tapi enjin tu kita biarkan hidup. Mungkin sebab nakkan aircon, mungkin sebab malas nak matikan enjin dan mungkin macam-macam sebab lain lah. Secara general, kalau anda idle lebih dari 10 saat, maka enjin tu akan guna minyak lebih banyak dari kita matikan dia, lepas tu hidupkan balik. Sebab ada yang argue kata kalau kita matikan enjin, nak hidupkan semula enjin tu akan pakai banyak minyak. Tapi sebenarnya, idle lama-lama lebih rugi minyak. Kalau kata anda nak berehat kejap dalam kereta, nak tidur ke, nak makan ke, nak sembang ke, maka saya cadangkan anda parkinglah bawah pokok atau tempat redup. Lepas tu, matikan enjin. Di negara kita ni, main reason orang biar enjin tu hidup most likely sebab nak aircon je. Lagipun kalau nak tidur, memang bahaya kalau tak tutup enjin. Jadi cuba kurangkan idling untuk menjimatkan penggunaan minyak. Benda yang kelima anda boleh buat untuk menjimatkan penggunaan minyak subsidi ni adalah dengan cara perlahankan aircon. Tapi jangan buka tingkap. Minta maaf kalau ni ada kontroversi sikit sebab ramai yang cakap matikan aircon, buka tingkap, lagi jimat minyak. Tapi sebenarnya kalau anda tutup aircon lepas tu buka tingkap, pada kelajuan lebih dari 80 km sejam macam tu, anda rasakan angin boleh masuk menderu-deru dalam kereta tu. Pada kelajuan macam ni, sebenarnya wind resistance yang datang dari angin tu masuk ke dalam kereta akan menyebabkan kereta anda lebih perlahan. Jadi untuk bagi kereta tu sama laju dengan kalau tutup tingkap tadi, anda kenalah tekan minyak lebih sikit. Maka penggunaan minyak pun bertambah. Jadi cara yang lebih bijak adalah dengan cara tutup tingkap tu dan pasang aircon. Tapi kalau sebelum ni set aircon tu 17 darjah, mungkin sekarang anda set lah 23-24 degree macam tu. Bila tutup tingkap, maka wind resistance akan kurang dan bila anda buka aircon tu tidak terlalu sejuk. Dalam kereta anda ni ada sensor suhu tu, yang mana bila dah sampai dekat suhu yang anda set, kompresor aircon akan berhenti berfungsi. Kipas tu je yang berpusing. Bila suhu naik balik, baru kompresor tu akan on semula. Dia akan sejuk balik. Jadi kompresor ni, dia tarik power dari enjin tau. Maka bila kompresor ni on, anda akan guna minyak lebih banyak. Jadi bila kompresor ni banyak waktu dia off saja, sebab tadi kita set suhu tidak terlalu rendah, maka kuranglah minyak yang digunakan. Dapatlah jimat sikit. Baik, benda yang keenam pula yang anda boleh buat untuk menjimatkan penggunaan minyak adalah dengan merancang perjalanan anda waktu rush hour. Dia ada kena mengena dengan tips keempat tadi tu, iaitu idling. Bila kita sangkut dekat jam, maka kereta kita akan idle sangat lama. Dan macam yang kita dah tengok tadi, kalau idle lama, akan makan minyak juga. Jadi kalau anda ni memang hardcore, boleh tahan jam berjam-jam lama, mungkin lepas ni tak boleh tahan lagi dah sebab harga minyak mahal. Memang nak kena plan sikit. Mungkin anda boleh lalu jalan lain, atau kalau kata tak boleh sangat, boleh cuba balik awal sikit. Yang ni kena tanya bos lah. Atau cuba balik lambat sikit supaya trafik lebih reda. Asalnya saya nak cadangkan anda naik motor untuk elak jam. Tapi sebab saya sendiri pernah tergolek, maka tiada paksaan untuk naik motor kalau anda lebih selesa naik kereta. Lagipun saya tengok motor-motor dekat KL ni pun agak ganas jugalah teknik selit-selit tu. Jadi kalau tak biasa, lebih baik naik kereta. Cuma macam yang saya cakap tadi, nak kena plan sikit waktu rush hour supaya minyak lebih jimat. Kalau ada option work from home, ambillah option tersebut supaya kereta tu tak perlu bergerak terlalu jauh dan masa pun boleh jimat. Mungkin dulu maghrib baru sampai rumah. Bila work from home, lepas pukul 6 dah boleh main dengan anak anda lepas dia balik sekolah. Jangan main time kerja, sudah. Okey, jadi saya recap balik. Cara-cara nak jimat minyak subsidi ni, yang pertama tadi, make sure pressure tayar yang betul. Yang kedua, keluarkan barang-barang tak guna dari kereta.
Yang ketiga, amalkan predictive driving. Yang keempat, jangan idle lama-lama. Yang kelima, tutup tingkap dan pasang aircon slow. Dan yang keenam, plan perjalanan anda sewaktu rush hour. Sebenarnya tak adalah anda nak kena buat semua. Kalau dapat buat 1-2 pun dah okey. Lepas tu tengok ada jimat sikit tak. Baik, benda ketujuh yang anda boleh buat untuk jimatkan minyak adalah ride sharing. Benda ni orang gelak lah bila saya suggest. Tapi bila dah buat sekali, mesti tak boleh nak stop. Kalau kata anda dengan office mate anda duduk tak jauh, mungkin rumah dalam 4 km saja antara satu sama lain, office pula 30 km sehala, maka anda deal lah dengan dia untuk ride sharing. Maksudnya pergi balik kerja sama-sama. Nak rotate pun boleh. Hari ni kereta anda, esok kereta kawan anda. Kalau rotate tak payah tong-tong. Tapi kalau asyik naik kereta anda je contohnya, make sure dia bayar minyak separuh. Kalau tidak, bukan setakat tak jimat, anda rugi lagi ada. Effectively, bila anda ride sharing je, katakan 2 orang, anda dah jimatkan perbelanjaan minyak tu sebanyak 2 kali ganda. Kalau dulu minyak 100, sekarang minyak 50 saja seorang. Kalau dapat share ride tu 4 orang, dulu minyak 100, tinggal RM25 sahaja. Sangat jimat kan? Kalau tak boleh selalu, sekali-sekala pun okey je buat ride sharing. Mungkin 2 hari seminggu. Ada lagi tak tips yang saya terlepas? Anda dah merasa belum ni? Pedihnya isi minyak tak ada subsidi? Cuba komen dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Nak belajar konten? Boleh klik link di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.